jaga tu macam mana muar kan. Cuma ini pandangan seposin daripada saya lah untuk muar. Selamat pengantin baru muar. Ya Allah, jangan risau nanti saya keluarkan jemputan. Supaya dia penyuai trafik ni, sahabat saya. Boleh sikit muar. Boleh, Saya pun tak tahulah muar kan. Tapi yalah muar sekarang dia duduk mengelak ni, kita nampak asyik pakai baju Melayu je kan, baju kebangsaan kan. Maksudnya dah dekat sangat lah tu. Tapi tak apa. Soalan saya, cadangan saya beginilah muar. Saya rasa kalau dalam kawasan Bukit Cagar tu 4 ataupun 5 kilometer tadi tu, maksudnya kita tak benarkan kenderaan individu masuk ke situ. Maksudnya kita benarkan kenderaan awam saja. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalau kita pergi ke Jakarta, Indonesia ni, di Malaysia ni tak ada. Saya nampak macam di Indonesia tu kenderaan guna motor ni. Maksudnya kan, dia guna motor je. Dalam tu boleh guna motor. Maksudnya kalau anda kata orang nak pergi keluar ataupun nak masuk, dia guna motor. Maksudnya mungkin capaian dia tu cepat lah. Itu di antara pandangan lah. Saya tak tahu keadaan di Bukit Cagar tu macam mana muar kan. Cuma ini pandangan seposin daripada saya lah untuk muar. Selamat pengantin baru muar. Ya Allah, jangan risau nanti saya keluarkan jemputan. Yang penting kalau kita nak hanya hadkan kepada kenderaan awam. Pertama sekali kita memerlukan kenderaan awam yang mencukupi. Bas-bas yang mencukupi. Sebab itu cadangan daripada Kerajaan Negeri Johor supaya ada elevated highway lane khas ataupun skybus ini sangat penting. Tetapi masalahnya, saya dimaklumkan sampai ke hari ini cadangan tersebut belum diluluskan. Walhal kosnya tidaklah setinggi pembinaan LRT baru. Tetapi sampai ke hari ini belum diluluskan. Saya cadangkan kerajaan perlu luluskan secepat yang mungkin. Kedua, bukan setakat bas. Kalau kita dilihat kenderaan awam seperti Grab ataupun taksi, itu tidak akan menyelesaikan masalah kerana penyuraian trafik itu tetap pada jumlah yang sangat besar. Kalau nak motor, di Malaysia kita tidak ada lah. Malangnya kita bukan di Indonesia di mana kita ada Gojek ataupun Grab motor. Tetapi di Malaysia kita masih tidak benarkan, walaupun sebelum ini bila kita sama kerajaan, kita pernah cadangkan perkara ini. Tapi itu perbincangan yang lagi panjang nantilah. So masalahnya adalah, kalau kita take best case scenario pun, jalan yang terbaik, dia tidak mencukupi selagi kerajaan tidak melaburkan dana yang besar untuk ada sistem alternatif penyuraian trafik untuk memastikan 30,000 manusia, lautan manusia datang pada sekali masa ini boleh disuraikan dan tidak tertumpu begitu lama sampai akhirnya imej negara terjejas dan akhirnya benda baik seperti RTS akhirnya dilihat daripada sudut yang negatif.